saya Dasni, nombor matrik I24207855. Hari ni saya akan buatkan eksperimen tenggelam dan timbul. Ini kanak-kanak 3 tahun. Hai, nama saya Dasni. Boleh panggil saya Dasni tau? Cikgu Dasni. Okay, ni apa yang buat tenggelam dan timbul. Apa? Okay. Ini apa? Waduh. Water. Okay. Ini apa? Itu apa je? Ini apa? Pegang. Pegang je. Ini apa? Sponge. Sponge ni kita akan buat dalam air. Tu tenggelam ke timbul? Pergi dalam ke pergi atas? Sabira, don't touch. Okey, bubu. Okay. Tu saja. Letak je, Sabira, letak je. Saja. Ini apa? Ni. Tenggelam ke timbul? Cik, tenggelam ke timbul tu, Cik? Lap. Tenggelam? Tu timbul macam pergi je. atas je. Timbul. Timbul. Okey. Ini apa? Ni. Ni. Tutup botol. Itu. Botol. Tutup botol. Okay. Nana letak. Letak dalam. Ini apa? Tenggelam ke timbul, Cik? Tenggelam ke timbul? Ini. Timbul. Timbul, betul. Okey. Sabira. Ini apa? Empat. Betul. Batu timbul ke tenggelam? Tenggelam? Bubu. Kena bubur. Betul, tenggelam. Ni. Tenggelam. Sabira. Okey, cukup. Tenggelam. Ini apa? Pensel. Pensel. Boleh tak bubur? Boleh? Okey, tunggu. Okey, Nana dah letak tadi kan? Okey, bagi Sabira pula. Okey, dah Nana dah. Okey. Tenggelam ke timbul? Timbul. Okey. Kena. Apa? Tenggelam. Timbul. Timbul. Betul. Okey. Senang tak? Cik, kau nak tak buat sisi? Tolong. Senang tak? Haja. Okey. Itu saja. Terima kasih. Okey, dah. Dah, Sabira, dah. Bye.